Okay guys, so inilah dia Encik CBR 650R E-Clutch. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lain macam. Okay guys, so seperti mana yang korang nampak sekarang ni, aku sedang menonggang di atas Encik CBR 650R E-Clutch. Motor inline 4 650cc tapi tak ada clutch tangan. Nampak? Rasa macam bawa EF5 saja. Kau tengok, aku berhenti, tangan tak tarik clutch dan motor ni berada dalam kedudukan gear 2. Tapi motor tak mati. So untuk video ni aku boleh kategorikan sebagai aku punya first impression bila menunggang Encik CBR 650R ni. Dan sekarang ni kau tengok betapa Encik E-Clutch ni sangat-sangat memberikan keselesaan yang tiada bertepi. Bila mana berada dalam situasi jalan yang dilimpahi dengan kereta-kereta dan lori macam gini. Nampak syok. Dia motor ni inline 4. Inline 4 memang sedap lah kan. Tapi yang menambahkan dia punya lagi sedap tu, sebab kau tak payah tarik clutch, dia dah macam ada quick shifter dah. Tengok up shift, down shift. Bapak best. Dia punya steam quick shifter tu tetap ada. Cuma yang membuatkan dia sedikit berbeza. Shit man. Nampak sting siap. Ya. Sedap teruk. Alah rapatnya. Tapi sini memang jam pun. Kita sekufu abang. Dari segi clutch, abang dengan saya dah lebih kurang lah. Tak payah nak tarik-tarik clutch tangan. Dia satu benda yang best pasal motor-motor yang auto clutch kan. Tangan kiri kau ni free untuk buat apa saja. Itu satu hal. Lagi satu yang menyedapkan lagi motor-motor auto clutch ni adalah ketika mana meredah jalan yang dilimpahi kereta-kereta, lori-lori, jalan yang banyak kereta jam macam gini kan. Untuk motor-motor yang menggunakan hand clutch ataupun manual clutch, bila kau cruising dalam keadaan yang macam low RPM ataupun low speed gila-gila macam gini kan, engkau dikehendaki untuk bermain dengan kau punya clutch. So bila kau banyak main clutch tu di dalam keadaan jalan jam yang macam gini, dia kadang-kadang kau rasa menyirap gak tau. Tapi yang best ni aku rasa, ini first impression aku lah, aku rasa best lah siut. Aku cuma perlu fokus pada dua benda je, pada throttle dan juga pada dia punya brake. Tangan belah kiri aku ni just sekadar cukup syarat je duduk sini. Nak letak atas tank macam gini pun tak apa. Sombong amat. Betapa bongkaknya bila kau dapat bawa motor yang pakai e-clutch macam gini. Tapi tadi aku sebut auto clutch ya. Mari kita mencelah. Mari kita mencelah. Allah. Tapi ni sempit sangat. Tengok, abang yang pakai kapcai ni pun dia tak berani slip. Tapi saya berani je. Tengok. Lepas. Memanglah lepas. Jalan pun straight aja. Mantap. Dari segi keselesaan aku dapat rasakan, untuk first impression aku rasa okey je ni. Dia rasa tunduk sikit lah. Tapi itu aku rasa bukan sebab motor ni dia punya riding position ni agresif sangat ke apa. Aku rasa ianya lebih kepada yang aku punya tangan ni pendek daripada dia punya clip on ni. Nak ke tempat duduk aku ni sedikit jauh. Tangki dia ni kan, gap dia ni. So sebab tu aku rasa macam aku tunduk. Padahal dia tak agresif sangat pun sebenarnya. Aku dah lama sebenarnya tak bawa motor-motor sport bike macam gini tau. Especially yang inline 4 macam ni dah lagi lah. Dah lama aku tak bawa. Last aku bawa Z9 yang inline 4 lah. Tapi walaupun dah lama tak bawa, aku masih lagi rasa macam tak ada, susah sangat nak adapt ataupun nak sesuaikan diri. Macam sekarang Sekarang ni dia gear 5. 3, 2, 1. Tak payah susah-susah lah nak drop gear. Memang game changer teruk. Hei bapak, aku asalkan dia boleh buat macam ada quick shifter tu pun aku dah cukup seronok dah mat. Aku nak tarik clutch pula tadi. Nampak? Hei, semudah ABC. Dan kedudukan kaki aku, kedua-dua kaki aku berjaya cecah tanah ni. Tapi hujung lah. Let's go. Yeah. Oi bapak. Aku tak boleh. Motor-motor yang kalau ada quick shifter, aku memang tak boleh. Aku rasa seronok gila bawa. Yap.
Ewah. Niat tak menghalalkan cara ya. Patutnya niat tu kena disertai sekali dengan signal. Jangan kau niat nawai tu sama roden je. Tompah lalu. A few inches later. Okay, so sebagai contoh tadi aku tunjuk masa aku nak free gear kan. Sekarang aku nak masuk gear 1. Nampak? Clutch tak payah tarik pun. Let's go. Tapi ada satu benda yang korang akan notice kalau korang first time bawa Encik CBR 650R e-clutch ni. Bila korang bermula dengan gear 1 kan, kau jangan main pulas saja bila kau masuk gear 1 tu. Sebab melambung kejap lagi. Kalau kau activate dia punya clutch kan, engkau memang tak akan sewenang-wenangnya pulas dia punya minyak tu. Kalau kau pulas pun dia akan bunyi macam gini. Kalau kau over-rev, tak kisahlah dekat gear berapa sekalipun. Tapi bila dia punya e-clutch ni activated, bila kau masuk gear 1, especially baru nak memulakan perjalanan, kalau kau first time bawa, jangan kau saja-saja nak macam gitu dekat gear 1. Sebab dia punya feeling dah macam bawa ES5, tapi power dia bukan macam ES5 ya kawan-kawan. Jangan macam-macam. Alah. So kau kena pandai, kau kena biasakan diri untuk mengkontrol dia punya throttle ni. Tapi tak susah pun nak biasakan diri tu. Macam akulah, aku memang 100% first time kot bawa motor ni. Tak ada masalah pun, boleh aja nak kontrol. Dia kena beringat sikit lah, especially bila time dekat gear 1 tu. Dan clutch dia ni function je kalau kau nak bakar-bakar line orang kan. Kau tarik aje lah. Tapi bila kau tarik clutch, kau perasan dekat situ tadi ada kali hijau tu kan, ada simbol A lepas tu kali hijau. Bila kau tarik clutch, simbol A yang berwarna hijau tu dia akan hilang. Contoh macam ni, dia hilang. Itu tandanya dia punya e-clutch tu ianya telah pun di turn off. Maksudnya every time kau tarik clutch, function e-clutch tu dia akan off lah. Macam sekarang aku nak pakai clutch kan, boleh je, tak ada masalah. Tapi come on lah, benda dah boleh buat macam pakai quick shifter, kau nak tarik clutch buat apa? Ini kenapa bersimpan CEO ni? Terima kasih. Tapi aku tak sangka satu benda lah. Dalam pada aku punya kemajuan dalam proses pembelaan perut aku ni, memang maju ke depan sungguh. Tapi aku masih lagi mampu nak membawa motor-motor yang menunduk sikit macam gini. Ianya tidak menjadi sebagai batu penghalang. Let's go. Harap-harap jalan clear lah man. Sampai pun bagi. So itulah dia serba sedikit aku punya first ride impression untuk Encik CBR 650R e-clutch ni. Nanti aku akan up lagi video-video walk around, show off sikit apa yang ada pada motor ni. And then aku akan up juga test ride punya video. Untuk test ride punya video tu nanti aku akan summarize kan lah apa yang aku rasa seronok atau tidak bawa Encik CBR 650R e-clutch ni untuk aktiviti-aktiviti harian aku. So that mungkinlah akan memberi sedikit gambaran kalau ada antara korang yang tengah consider nak pakai sport bike tapi dalam masa yang sama tak nak pakai hand clutch. So ok lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. La ilaha illallah. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, see you, kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye.